Lepas perang tamat, kampung kecil dekat Penalan Pahang tu perlahan hidup semula. Rumah-rumah dibersihkan, kebun-kebun yang lama terbiar mula diorang usahakan balik. Tapi bukan semua orang yang balik kampung tu membawa berita gembira. Aini berumur awal 30-an, tinggal sorang-sorang dekat rumah pusaka arwah ayah dia. Suami Aini, Ahmad, seorang sukarelawan perang, dah 2 tahun tinggalkan kampung, tak ada khabar berita. Setiap petang, Aini akan duduk dekat tangga rumah kayu dia, pandang jalan tanah merah yang bersimpang ke bandar. Suatu petang, Aini nampak satu sosok tubuh berjalan perlahan dari arah jalan besar. Lelaki tu tinggi, kurus, berpakaian lusuh. Walaupun muka dia cengkung dan berjanggut tebal, Aini kenal lelaki tu. Itulah suami dia, Ahmad. Aini terus berlari ke arah Ahmad dengan air mata yang berlindangan. Aini pegang tangan Ahmad. Sejuk. Muka Ahmad pun tak ada reaksi. Dia tak peluk pun Aini, tak cakap apa-apa. Tubuhnya kaku macam patung. Tapi Aini tetap bersyukur suami ni dah balik. Hari pertama balik tu, Ahmad cuma baring je dalam rumah. Aini pula sibuk siapkan makanan, kemas rumah, susun pakaian. Masa makan pula Ahmad diam je, tak bersuara. Lepas tu dia tidur balik. Hari-hari seterusnya, Ahmad cuma bangun kejap untuk makan, lepas tu tidur semula. Tak bercakap, tak bertanya, tak tunjukkan rasa rindu pun. Aini mula perasan ada benda yang tak kena ni. Sejak Ahmad balik, rumahnya bau hapak. Pinggan yang Ahmad guna selalunya akan berbau busuk macam bangkai. Tubuh Ahmad makin hari makin pucat, bibir jadi kering, kulitnya merekah. Suatu malam tu, Aini terjaga sebab terdengar bunyi seretan dekat lantai papan rumah. Aini nampak Ahmad tengah berdiri tepi tingkap, menghadap hutan belakang rumah. Badannya tegak, rambutnya kusut, tutup separuh muka. Bau hapak makin kuat. Aini mula rasa takut. Cepat-cepat dia masuk tidur semula. Esoknya, Aini cari Tok Ali, Tok Imam kampung yang memang bijak dalam hal makhluk alam gaib ni. Tok Ali dengar je cerita Aini dengan tenang. Muka Tok Ali serius. Dipendekkan cerita. Malam tu, Tok Ali datang rumah Aini. Dia bawa tempayan kecil, isi air dengan daun-daun herba. Tok Ali suruh Aini tunggu dekat depan pintu bilik. Ahmad masih baring, tak bergerak langsung. Tok Ali mula baca sesuatu. Sambil tu, dia percikkan air dari tempayan ke tubuh Ahmad. Suasana dalam bilik terasa padat dan panas. Bau busuk makin kuat. Perlahan, tubuh Ahmad terangkat. Macam ada sesuatu tarik dia. Yang tak nampak. Mata Ahmad terbuka. Seluruh bola mata dia jadi putih. Tak ada anak mata. Dari bibir yang merekah, keluar suara perlahan. Bunyi dia macam erangan makhluk yang tengah nazak. Tubuh Ahmad mula keluarkan asap tipis dengan bau yang makin menyengat hidung. Terdengar jeritan perlahan bergema, tak macam suara manusia. Kemudian tubuh Ahmad jatuh balik ke lantai. Kulit dia mula luruh, daging dia meleleh sampai tinggal rangka je. Lepas tu rangka tu pun hancur jadi debu, dan debu tu hilang sekelip mata. Seng. Bila dah selesai, Tok Ali ajak Aini duduk dekat ruang tamu. Muka dia basah dengan peluh. Tok Ali bagi tahu tubuh tu bukan lagi milik Ahmad. Tubuh tu dah diambil alih oleh satu makhluk dari alam gaib. Makhluk tu guna tubuh yang dah mati untuk hidup dekat dunia manusia. Tapi buatlah macam mana pun, tetap tak boleh. Aini termenung panjang. Malam tu anginnya terasa syahdu. Hati Aini kosong. Dia terima hakikat lelaki yang dia tunggu selama 2 tahun tu bukan lagi Ahmad. Esoknya, Aini bersihkan rumah. Dia bakar semua pakaian Ahmad dekat halaman belakang rumah. Abu-abu tu Aini biarkan bersatu dengan tanah. Masa terus berlalu. Aini terus tinggal dekat rumah kecil tu sorang-sorang. Setiap kali angin petang bertiup dari arah hutan, Aini akan terkenangkan malam tu. Orang-orang tua kampung selalu cerita ini bukan kejadian pertama berlaku. Lepas perang, banyak tubuh yang tak sempat disemadikan. Tubuh-tubuh kosong ni jadi sasaran makhluk gaib yang lapar dan cari tempat untuk menumpang. Sejak peristiwa tu, Aini tak pernah berkahwin lagi. Dia pun dah berpindah keluar dari kampung tu. Rumahnya dibiarkan kosong. Orang kampung yang lalu dekat situ waktu malam selalu dengar bunyi lantai papan berkeriuk perlahan. Macam ada sesuatu yang berjalan dalam rumah tu. Kadang-kadang nampak satu sosok duduk dekat tangga rumah sambil goyang-goyang ke kepalanya.